semua, hari ini saya ingin mempromosikan anak patung Nana. Cerita, pada suatu hari Nana ingin membeli semua anak patung di kedai. Sepulang sekolah, tiba-tiba Nana dikejutkan oleh anak patung itu kerana anak patung itu bergerak. Kawan-kawan nak tahu kisah lebih lanjut, belilah di Mall Karang Kraf. Banyak lagi buku yang menarik. Pilih sekarang. Hai kawan-kawan, dekat tangan saya ada buah berserang berbentuk anak patung Nana. Nak tahu ceritanya? Pada suatu hari Nana belilah satu anak patung ni. Dia bawa balik. Bila dia bawa balik, terus hilang. Nak tahu cerita selanjutnya? Belilah novel seram di Karang Kraf. Hai semua, selamat datang ke live terkini kami. Hari ini kami akan menceritakan tentang buku dinamakan Kifayah, ditulis oleh Shah Ibrahim. Peanut tidak pernah membayangkan langkah pertamanya di United Kingdom akan membawa kepada pengalaman yang melampaui batas logik akal. Tahun 2004, seorang siswi kalut dari Malaysia tiba di UK hanya untuk diseret oleh takdir ke dalam misi yang penuh tanda tanya. Anda semua mesti ingat kan? Belajar ke overseas mesti best dan menarik kan? Tapi tidak. Di dalam buku ini, dia membuat lebih seram dan lebih macam nak kata apa? Lebih banyak pengalaman. Dalam keadaan serba tidak bersedia, Peanut penyertai sekumpulan sukarelawan. Misi mereka menguruskan jenazah seorang wanita Melayu tua yang telah lama dipinggirkan oleh komuniti perantau kerana reputasi silamnya. Anda nak tahu lagi ke tentang buku ini? Sila beli di kedai buku. Hanya RM32 di Sabah dan Sarawak, hanya RM35. Sila dapatkan sekarang. Kawan-kawan nak mengaji tapi tak tahu nak mula daripada mana? Jom dapatkan Iqra kami. Iqra ini mengandungi bahagian asas bacaan dan asas tajwid. Pengisiannya lebih kepada mempraktikkan kaedah mengenal, mengeja, menyebut, menulis dan membaca huruf hijaiyah yang berbaris serta bertanda dengan betul. Naskah ini sesuai untuk semua peringkat usia. Dapatkan Iqra kami. Anda nak baca Al-Quran tetapi tidak mahu mulai dari mana? Jom dapatkan Al-Quran di tangan saya. Iqra ini mengandungi bahagian asas bacaan dan asas tajwid. Pengisiannya lebih kepada mempraktikkan kaedah mengenal, mengeja, menyebut, menulis dan membaca huruf hijaiyah yang berbaris serta bertanda dengan betul. Naskah ini sesuai untuk semua peringkat usia. Dapatkan Iqra di tangan saya sekarang. Anda nak mengaji tapi tak tahu nak mula dari mana? Jom, dapatkanlah dari tangan saya. Iqra ini mengandungi bahagian asas bacaan dan asas tajwid. Pengisiannya lebih daripada mempraktikkan kaedah mengenal, mengeja, menyebut, menulis dan membaca huruf hijaiyah yang berbaris serta bertanda dengan betul. Naskah ini sesuai untuk semua peringkat usia. Dapatkanlah sekarang.